Tak ada lapik benda dah tak? Itu apa lagi? Ada. Jom. Oi. Nah, Abi bawa adik. Slow. Tengok kaki dek. Tengok kaki. Kau ni bu. Kau ni Ni. Kau ni dek. Tengok kaki. Slow. Itu 2, 3. Ada dulu. Tunggu ibu. Adik pergi. Gitu. Pandai. Pergi depan. Pergi. Ni jejak atas batu. Tu batu kat adik. Pandai anak ambil. Pergi. Bagaimana dah? Tengok depan. Tu batu sah lagi tu. Tu. Pandai. Pandai pun. Kita pergi sana, satu lagi. Sini ya. Boleh. Naik. Naik kat aku ni. Ini macam mana? Ini apa? 40. Boleh. Ada scan tak? Tak ada. Petang ni tadi kurang ke sikit? 20 kali. 70. Tadi kurang lagi. Tadi kurang ke 30? Ini sekejap je. Nanti kalau Petang ni. kurang daripada 40 nanti saya tak boleh kata apa dengan bos lah. Boleh lah. Ikutlah. Nah. Ya. Adik nak pergi main ke? Belah sana tu yang mana bah? Belah sana yang siapa punya? Juga. Sama lah. Itu masuk ikut mana kalau kereta tu? Oh. Itu berapa kalau yang jenis ada rumah tu? 100. Boleh bermalam lah. Ada orang bermalam ke sini? Ramai. Tapi dia ada lampu ke malam? Itu apa? Ada pintu tu? Pintu apa? Katil lah. Tempat tinggal? Tak ada. Bilik lah. Ada katil? Tak ada. Boleh. Boleh ada di sini. Dia bom-bom gitu sikit. Dia 40 kok. Yelah kalau itu tak payah. Hai, selamat petang. Sekarang kita berada di Nakhoda di kawasan Uluyam. Petang ni datang. Pakai gini. Masuk ni. Tu kalau masuk gini. Pakai lipat lah, bahaya takut dalam ada batu ke apa. Tu kadah. Nak mandi. Baju Abi ibu bawa. Tu datang sini sempena hari cuti 1 hari awal Muharram. Tu hari tu kalau tengok vlog sebelum ni, korang datang kat belakang sana. Belakang sana tempat GISB. GISB tu dah datang. Dan hari ni kita datang dekat bersebelahan dia. Bersebelahan dia tu ada apa panggil apa? Ada camp satu lagi. Jom. Meh, Abi dukung. Ya Allah. Ini apa ni, bunga? Ini tak, bukan bunga. Bukan. Ibu nak turunkan derah air tu. Jangan main. Jatuh. Depan tu. Dalai juga tu. Kau nak pergi sana. Tu nampak kat pinggir. Belah sana je lah kot. Belah tu. Tak pohon kot. Sana tu susah lagi. Derah air tu. Situ je lah. Okey. Wai duduk sini dulu. Ibu bawa baju ke? Baju ke Abi? Ujuk. Turun duduk sini. Derah air ni. Hari tu kita ada sebelah belakang sana. Dia ada satu lagi tempat depan tu. Jadi hari ni kita datang tempat satu lagi. Yang mana tempat ni lain sikit. Hari tu datang tempat GISB. Hari ni Nakhoda Camp. And then kita orang sewa pondok macam ni. RM40 dia bagi. Itu pun sebab petang. Kalau yang itu dia macam ada rumah. Dia ada rumah. So itu rumah tu dia macam ada tilam. Lepas tu rumah tu dia cakap 150 ke 180 kalau bermalam. Tapi kita orang sekejap je ni kalau nak kira. Tapi itulah korang layan je lah
tu dia ada penahan macam ni. Tapi yang ini dia ada tingkap, dia penutup privacy. So kalau kita nak sewa boleh lah. Ini dia cakap 180, ini 150. Kalau yang ini 70 yang macam kita orang. Tapi macam tu lah. Kita orang datang petang lah. Oi, sejuk Abi nak mandi. Sejuk air dia. Ui. Ui. Sejuk. Sejuk dek. Janganlah tak ada dia. Dah lew. Tak apa kok. Sejuk. Nah. Adik kena duduk dia. Mom. Ada batu sini. Pasir campur batu. So, tenang. Sejuk. Ribu jiwa. Kayu. Ada batu. Kayu. Yeay, kayu. Ih, sejuk. Oh, pasir. Ada pasir situ. Ada pasir. Tu duduk main pasir. Di kat ibu kat mana? Oh, okey. Nanti duduk macam tu. Janganlah. Tak boleh kena duduk. Wes kena duduk. Dia jadi sakit duduk celoh ni. Masuk celoh jubur dia kali. Adik duduk kita apa? Habis pergi. Pom. Kena pergi pelapong. Tak ambil. Basuh habis. Yo. Hey. Basuh habis ni. Dia aiskrim. Mana boleh bawa mari dia tak? Siapa? Ibu stop dulu tu telefon. Jom kita naik makan dulu. Ni saya sengaja buatkan tak noise reduction sebab nak bagi dengan suasana. Sekarang noise reduction tu tak dengar sangat lah kan. Woi, jom lah. Oh, nature yang sebenar yang boleh menenangkan kita sebenarnya. Sodek ni nature yang sebenar. Orang panggil suasana yang sebenar. Suasana. Inilah suasana. Kita nak dengar air, nak dengar suara alam. Inilah suara alam. Suara alam yang tak boleh dibeli. Tak semua dekat bandar boleh tenangkan kita untuk rasa nature, alam. Ini yang sebenarnya. Wash, makan ni. Dia boleh sejuk dan campur dengan nature, tak akan rasa lapar. Hari ni kita berada di tempat healing. So tempat healing ni kadang-kadang bagus lah untuk kita rasa fikir pasal diri kita, kenangan, tenangkan diri, berbaik dengan alam. Inilah caranya untuk healing. Ada orang cara healing dia lain. Kita bawa family datang tempat macam ni jarang-jarang. Okay lah kan. Sebenarnya tak rancang pun hari ni. Hari ni ingat macam nak duduk rumah je. Lepas tu
relax kat rumah. Tapi ada masa wife aku ajak, so datanglah ke sini. Sebab pernah datang je sini, tapi campsite yang sebelah satu lagi, yang ada pernah aku buat video vlog sebelum ni. Kalau korang cari kat bawah-bawah tu, ada kat bawah-bawah. So ini camp ni dia bersebelahan je. So tiket nak masuk tadi, satu kepala RM5. So kita orang 2 orang. Anak aku yang kecil dia tak ambil. So RM10, RM5 untuk parking. So 10, 2 kepala RM10. Lepas tu parking RM5, jadi RM15. Lepas tu pondok ni dia ambil RM40. Jadi 40, 50, RM55. Habis. Okay lah, boleh lah buat rasa-rasa. Tak rancang tapi nak datang kan, healing, tengok air, tengok pemandangan. Ini pun dah sangat-sangat best lah. Okay, jumpa lagi. Okay, kita dah selesai nak balik. Sesudah hari ni mandi-mandi, kita dah nak balik. Kita dah selesai mandi. Kita jumpa lagi dan kita datang lagi. Inilah tempat dia. Kita ada parking lagi. Parking. Dan parking situ boleh masuk kereta. Terima rapat. So jumpa lagi next vlog. Kita pergi mana, nantilah buat video lagi. Okay, jumpa lagi. Setakat ni saja video. Siapa yang okay, siapa suka kat video ni, tolong subscribe dan like. Jangan lupa tinggalkan komen. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum, bye.